Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. So hari ni kita nak sambung review kita. Kita review Beyblade yang baru sampai. Okay, sebelum kita review jangan lupa ya untuk tekan subscribe kat channel The R Clan ni. Tekan subscribe. Okay, jom kita start review So di depan saya ni Beyblade bootleg lah, jenama Flame Prime Apocalypse. Ni baru panas-panas je. Tadi dah petang saya COD dengan Cik Ketupat daripada Ketupat TV. Dia ada beli lebih, so dia offer saya nak ke tak nak. So saya ambil lah, sebab saya pun belum ada lagi Beyblade ni. So review saya mungkin review ringkas. Kalau korang nak tengok review yang lebih lengkap, yang lebih detail, lebih deep, boleh tengok channel Ketupat TV Okay, betul. So ni jenama Flame. Ni kod dia B153 Beyblade GT Gatinko Layer System. So Beyblade apa? Beyblade Prime Apocalypse. So kalau yang original Takaratomi punya, dia jual dalam set of 4 dalam tu ada 4 Beyblade. So mungkin saya akan beli juga yang set of 4 tu. Yang jenama Flame pun ada keluar bootleg yang 4 tu. Saya tunggu Cik Syahidan punya lah. So sementara tunggu tu, kita review yang single punya lah. Macam ni dia, dalam ni ada satu je yang Cik Syahidan nak, yang saya nak tengah pre-order dengan Cik Syahidan tu. Dalam kotak besar tu ada 4 Beyblade terus macam Takaratomi punya. Okay, so ni Prime Apocalypse. Kita tengok kat sini. Kalau tengok ni, tema dia warna hitam, emas dan besi Ada kepala naga kat sini dan ada hujung ni. Dia ni sebenarnya macam pedang tau, nampak ni, pemegang pedang ni. Dia punya kepala naga, dia punya pedang punya pemegang tu, dan ini dia punya bilah pedang besar Okay, dia mengingatkan saya kepada Buster Excalibur atau Six Excalius lah. Sebab dia ada pedang kat sini Gimmick dia macam menghampiri gimmick yang sama. Okay, cuma kalau kita tengok sini, dia ni Beyblade yang pelik sikit Dia bukan bulat macam biasa Beyblade yang kita review. Dia macam bujur bentuk dia bujur. Okay, nanti kita akan tengok bentuk sebenar dia, memang dia bujur ke tak. Okay, tapi kalau tengok gambar kat sini, memang nampak dia bujur lah, nampak tu bujur. Ni pedang dia. Okay, so dan dia ada sistem baru nanti kita tengok juga. So ni punya user dia, pemilik Beyblade lah. So Beyblade Attack, Right Spin, bersistem GT Okay, so kita tengok nama dia Prime Apocalypse.0D.UI Dash. Okay, nanti kita tengok dalam, kita tengok belakang lah apa benda dia punya parts Okay, tanpa buang masa, jom kita tengok parts dia, detail-detail dia kat belakang kotak Okay, tadi Afan dah perasan nama dia tulis Wizard Fafnir. Okay, bukan Wizard Fafnir ni Beyblade ni Prime Apocalypse dia salah cetak untuk Flame ni, salah cetak. So Beyblade jenis Attack. Okay, so layer dia, layer Prime Apocalypse PA Okay, so dia ni tak sama macam Beyblade GT kita review sebelum ni, sebab dia tak ada komponen gaji chip, wake dan base layer Dia cuma ada layer saja. Layer dia ni ada sistem baru dia Beyblade GT yang mempunyai sistem baru, iaitu lock dia tak macam biasa. Dia adalah Beyblade yang sangat susah untuk diburstkan sebab dia menggunakan sistem Mugen Lock. Nanti kita akan tengok dekat kotak, adakah Flame mampu untuk tiru sistem Mugen Lock pada Takaratomi atau tidak. Nanti kita akan review kita akan unboxing. So next disc dia, disc 0 sama macam original pun disc 0. Dan disc frame dia, disc frame dagger warna merah Disc 0 ni memang banyak lah orang pakai combo 0 ni sebab dia agak berat dan agak sesuai untuk Beyblade Stamina Tapi kali ni dia kombokan dengan Beyblade Attack lah. Dan yang dia punya driver ni adalah Ultimate Reboot Dash Ni driver yang baru, memang baru dikeluarkan lah. So kalau kita lihat ni, tak silap ni combo okay, ni bukan HY ni, hybrid ni bukan ni bukan parts pada Prime Apocalypse. Ni regular Genesis punya. So kita cuma tengok sampai paras ni lah, 1, 2, 3, 4. So Ultimate Reboot Dash, Dagger, Zero dan Prime Apocalypse. Okay, jom kita review kotak. Jom kita review apa ada kat dalam terus lah, tanpa buang masa Okay kawan-kawan, Afan dah balik ni. Kalau nak tengok Afan tolong saya buka kotak Beyblade, boleh lah. Okay, dapat apa Fan? Nak buka left right launcher. Okay, left right launcher. Lagi Winder naga warna biru dan Beyblade. Okay, so Afan buka Beyblade. So kotak dah kosong. Macam biasa kita letak kotak dekat belakang
Okey, so Afan dah buka. Tapi tak dapat sini. Ya ke? So macam biasa, yang ni winder launcher ni kita letak tepi dulu. So kita kotak ni letak cantik lah bang. Okay. So jom kita tengok dulu dia punya stiker. Wah, simple je stiker dia. Hanya ditampal dekat dia punya pedang So kat sini lah ni 1, 2, 3. So itu saja stiker yang ada. Tapi macam biasa saya tak akan tampal stiker dia lah. Okay, jom kita tengok dia punya base layer. Dia punya layer lah, bukan base layer, layer dia. Okay. So ni dia sama seperti gambar. Okay, tu kepala naga, mata merah. Ni pemegang pedang dia dan ni hujung pedang dia Okey, kalau kita lihat dekat sini ada satu parts yang boleh kita tekan-tekan. Inilah yang membolehkan dia burst Okey. So untuk layer Prime Apocalypse ni, korang macam saya cakap tadi, korang tak dapat gaji chip, tak dapat wake sebab dia memang tak boleh buka. Gaji chip tak ada kat sini dan dia punya wake pun dah tak ada sebab besi dah lekat terus kat sini So walaupun dia tak ada wake, dia dah berat sebab besi terus dah assemble terus kat sini Dia dah bersekali dengan dia punya layer. Okey. So belakang dia, kalau tak kena sini putih lah. Inilah sistem Mugen Lock Saya tak pasti, kita kena pasang dulu dia punya disk and driver baru kita tahu Mugen Lock ni berfungsi atau tidak. So Mugen Lock ni adalah sistem baru dalam yang diperkenalkan kat Beyblade GT, di mana Mugen Lock ni tidak membenarkan Beyblade tu mudah untuk burst dia bukan macam biasalah kita pusing, unclick balik, klik dia boleh burst. Ni tak dia boleh pusing 360 darjah. Pusing saja. So cuma adalah cara untuk burstkan dia, tapi memang agak sukar untuk burstkan dia So next kita tengok alamak, saya dapat disk 8 lah. Tadi saya ada borak dengan Cik Ketupat, macam dia cakap dapat disk 7. Saya dapat disk 8 lah Cik Ketupat. So Cik Ketupat kalau tengok boleh komen dekat bawah disk apa yang Cik Ketupat dapat. Saya dapat disk 8. So jom tengok disk frame dia. Okey, disk frame dia bagi yang betul dagger. Okey, wah, cuma dia warna ungu bukan warna merah Yang ni sayang lah tak dapat disk 0 mungkin tak berat sangat lah. Tapi saya rasa saya tak ada disk 8 lagi lah. Disk 8 ni digunakan oleh Beyblade apa So kalau kawan-kawan boleh share info, boleh share dekat bawah ni disk 8 ni. Saya pun nanti akan google lah disk 8 ni siapa yang pakai. Dan yang terakhir kita ada driver Ultimate Reboot Dash. Sebab dia punya belakang ni merah guys. Okey, cuma kalau yang original Takaratomi dia terbalik lah, dia warna hitam. Tips dia ni saja warna merah Okey, jom kita tengok gigi dia. Yang Julian Aki ni. Okey, boleh naik. Boleh naik So saya tak tahu lagi cara sunat. Saya harap nanti Cik Ketupat boleh buat review tutorial cara sunatkan driver Ultimate Reboot ni. Sebab sebelum ni dekat Knockout Odin semua orang komen dekat saya untuk sunatkan driver Ultimate Reboot ni dia suruh potong sikit yang sini. Kalau tak dia tak jadi attack yang ganas lah. Okey, sekejap Okey, so saya nak ambil Beyblade kita review hari tu, Knockout Odin. Dia pun pakai Ultimate Reboot Tapi dia hitam merah. Jenama filem yang sama, tapi warna dia tona warna tak sama Ni hitam merah, ni merah hitam. Okay, kalau tengok dua-dua pun dia punya hujung tu terkeluar nampak terkeluar. Dua-dua pun saya tak potong lagi. So sama tema dia, mungkin kita akan battlekan, test battle antara dia orang ni. Sebab dua-dua ni pakai driver Ultimate Reboot So sebelum saya timbang, jom tengok parts-parts yang dapat lah dalam ni So ni tadi Prime Apocalypse punya layer, disk frame dagger. Saya dapat disk 8 bukan 0 dan Ultimate Reboot Dash. Okey, jom kita try pasang dan kita tengok Mugen Lock dia berfungsi atau tidak. Okey, jom kita try masukkan disk, lepas tu masukkan driver. Kalau je Takaratomi dia hanya ada satu bunyi klik, lepas tu dia adalah infinity punya lock kita tak boleh nak burstkan dia. Adakah dia sama? Macam sama je. Sama lah guys. Sama-sama, cuma dia tak ada bunyi klik tadi. Tapi sekarang tengok ni. Inilah maksud saya, tak ada burst nampak infinity lock.
Mugen lock ni sifat dia macam ni lah. Kita takkan ada burst. Kita boleh pusing pusing. Dia tak burst. Unik kan sistem baru Beyblade GT ni, Mugen lock. Okay, tapi macam mana kita nak burstkan dia? Okay, korang perasan tak dekat tengah ni? Okay, dia kalau bila kita pusing, dia ada satu point. Dia punya tengah ni warna merah. Okay, saya pusing lagi. Okay, merah dia akan hilang. Pusing. Okay, dia dekat point merah. Bila point merah ni touch point ni yang kat sini, kita boleh tekan bila kita attack, kita tekan kat sini, time ni lah Beyblade ni boleh burst. Betul tak? Macam mana? Mari kita demo. Okay, attack sini. Okay, betul lah, dah boleh burst. Nampak? Bila dia warna merah. So okay, saya pasang balik. Okay, so apabila dia tak warna merah, korang tekan sini tak boleh tekan korang attack lah sini, tak boleh tekan. Okay, cuma kalau dia kat merah. Okay, sekarang ni, okay, inilah dia merah. Okay, nampak? Saya dah boleh tekan. So kalau dia warna hitam, tak boleh tekan. Tak boleh tekan. Dia berhenti kat sini. Okay, kita merahkan dia. Okay, boleh tekan, boleh masuk sampai ujung. Bila merah ni lah kita, bila dia dah stop sini, kita attack. Alamak, mana? Attack dia boleh burst. Tu burst. Tapi susah jugalah. Korang dah nak tunggu merah kat dia, lepas tu korang nak kena attack dekat sini, lepas tu korang nak hentam dia lagi sekali, baru dia boleh burst. Memang susah. Rasa memang ni Beyblade antara Beyblade yang tak di burst lah. Tapi saya ada tengok juga dekat tournament, ada orang yang nak pakai Takara Tomy ni Prime Apocalypse, tak dibenarkan sebab Beyblade ni tak burst. Sebab syarat dia katanya Beyblade burst. So mesti Beyblade tu boleh burst. Walaupun Takara Tomy keluarkan Mugen lock, mungkin organizer tu belum tahu lagi lah kewujudan Prime Apocalypse dan sistem Mugen lock ni Okey, saya rasa patutnya dia boleh je dipakai di mana-mana tournament sebab dia memang official Takara Tomy ada keluarkan. Tapi kalau yang boleh punya, mungkin terpulang pada penganjur lah nak bagi pakai atau tidak. Tapi yang saya nak cakapkan, memang Flame berjaya tiru sistem Mugen lock pada Prime Apocalypse ni Okey, nak timbang ke tak? Kita timbang sekejap lah. Okey, jom kita timbang sekejap kita punya Beyblade regular Prime Apocalypse ni. Bermula dengan dia punya layer dulu, 24.67. Sepatutnya saya dapat D0, tapi dapat D8. Kita tengok je lah 8 ni boleh bagi kita berat berapa. 15.42, 8 beserta disc frame dagger dan driver ultimate reboot 6.57. Okey, saya dah pasangkan keseluruhan. Jom kita timbang berat dia. 46 saja guys. Takara Tomy tak silap saya jejak sampai 60 lebih dia punya berat. So mungkin sebab kita tak dapat D0 ataupun memang besi-besi dia kurang padu berbanding Takara Tomy lah Okey, itu saja. Jom kita ke sesi test battle. Okey kawan-kawan, kita nak ke sesi test battle. Okey, Afan dah ada, saya boleh battle 2 orang. Sekejap Afan. Okey, so kita akan battlekan dengan Prime Apocalypse lawan Ted Longinus sebab itu Ted Longinus saya tak dapat buat test battle. So Afan dah ada, kita akan lawankan dia orang ni So itu saya hutang test battle kan. Okey, Afan minta dia nak pakai Ted Longinus, saya akan pakai Prime Apocalypse. Jom kita battlekan. Okey, saya dengan Afan nak pakai launcher Flame sebab dia orang ni Beyblade Flame. Dia nama Flame. Okey. 3, 2, 1, go. Ted Longinus besar Prime Apocalypse lebih kecil pula saya lihat. Ted Longinus bulat. Woi, macam seri je. Aduh, kosong-kosong lah. Okey, tapi saya berhenti dekat parts merah maksudnya kita boleh burst. Okey, jom kita pusing sikit bagi jangan merah. Okey, warna hitam Jom Fan, kita battle. Bagi pedang tu keluar. Bagi pedang tu keluar. 3, 2, 1, go. Macam mana boleh burst masa launch? Burst guys. Okey, kita ulang Tadi tak tahu kenapa boleh burst masa launch. Saya tadi kuat sangat ke? Okey, dan lagi satu Afan sekarang Ted Longinus nak pakai mode attack
Mod serangan. Tadi dia pakai mod stamina. Jom kita saksikan battle yang seterusnya. 2, 1, go. Oh, burst lagi. Memang satu Burst lagi. Patutnya dia susah nak burst. Kenapa dia burst? 0, 1. Left dengan left. Left spin dengan left spin. Kita battle seterusnya. Naga ada 2. Naga dia 2. Jadi tadi Jom Fan, keluar kuasa. battle. Saya dah 2 kali burst pelik Prime Apocalypse patutnya tak burst. Adakah Morgan Lock pada jenama film ni tak berfungsi? Okay, jom kita battle lagi yang seterusnya. 3, 2, 1, go. Okay, kalah lagi. Tag Long Guinness menang Okay, knockout Odin pula. Tukar pula. Okay, jom Fan. Saya knockout. Knockout dia dah right. Okay, lupa knockout Odin dia kanan kan. So Afan tukar right spin. Right lawan right. 3, 2, 1, go. Why? Pecah lagi Prime Apocalypse ni. Dia tak boleh launch laju-laju lah saya rasa. Okay, saya akan perlahankan sikit launch tahap pelancaran saya Prime Apocalypse. Okay, so saya slowkan sikit pelancaran. Jom kita lawankan knockout Odin lawan Prime Apocalypse. 3, 2, 1, ayo. Okay, itu dia knockout Odin. Ring out finish Okay, boleh menang juga rupanya kau ni Prime Apocalypse. Okay, lawan lagi. 3, 2, 1, go. Okay, burst lagi. Okay, asyik burst je kita malam ni Pagi besok pertandingan bus. Okay, pasang. Last ni perlawanan tak akhir lah. Terakhir. Jom Fan. 3, 2, 1, go. Baru jadi ni. Oh, menang sikit je knockout Odin. Okay, lagi jom bang, battle macam ni lah baru best. 3, 2, 1, go. Okay, saya rasa cukup lah. Itu saja kita punya test battle. So Prime Apocalypse malam ni asyik burst saja Jom kita sesi penggulungan Test battle dah habis. Okay, sekejap lagi guys saya baru dapat satu idea sebelum ke sesi penggulungan. Adakah yang bermasalah adalah driver Ultimate Reboot Dash yang kita dapat daripada set Prime Apocalypse ni? Kita akan cuba tengok. So apa kata saya nak tukar dengan driver jenama SB jenama SB bukan jenama Flame, driver Friction daripada Revive Fit ni. Jom kita try test battle. Adakah sama juga senang burst ataupun dia susah burst Okay, jom kita ajak Afan, kita test battle Prime Apocalypse lawan knockout Odin lagi sekali 3, 2, 1, go. Okay, setakat ni dia tak burst. Wow. Okay, sampai ke akhirnya tak burst tapi knockout Odin memang power. Okay, jom kita lawan perlawanan kedua. Automatic memang kuat. Knockout Odin memang kuat. Jom bang, cepat. Okay, perlawanan kedua 3, 2, 1, go. Shoot. Okay, knockout Odin menang lagi. Okay, setakat ni memang dia tak burst Saya rasa memang mungkin Ultimate Reboot tu yang bermasalah. Okay, last one, jom lawan last. Okay, perlawanan ketiga menggunakan driver Friction. Okay, 3, 2, 1, go. Shoot.
Okey, 3-0 kita kalah. Tapi saya dapat simpulkan driver ultimate reboot tu yang bermasalah. Okey, memang susah nak burst. Jom kita merahkan dia. Okey, boleh burst. Kalau dia dekat merah dan tekan dia ni, dia boleh burst. Okey. Jom saya nak try last lah. Kita pakai driver ni Hitam. Okey. Saya pakai driver ni. Tak pakai driver ultimate reboot Ni reboot biasa kawan-kawan. Sebab dia pun boleh naik juga ni. Kalau kawan-kawan tahu nama dia, komen kat bawah Okey, kita akan lawan lagi dengan knockout Odin Saya nak Awak nak tukar, nak pakai tag Longinus. Okey, boleh. Okey, kali ni kita pakai driver ni So, saya tak pakai driver yang daripada dalam kotak. Okey, jom kita tengok adakah Morgan Lock tu masih berfungsi. 3, 2, 1, go shoot. Okey, buat pertama kalinya ring out finish Dia keluarkan knockout Odin dan tak burst. Okey, 1-0. Okey, perlawanan kedua. 3, 2, 1, go shoot. Wow. Yo, 2-0. Nampaknya driver attack memang lebih sesuai berbanding pakai driver friction tadi. So, Prime Apocalypse dah start menunjukkan belang. Okey, perlawanan seterusnya yang terakhir. Okey, jom. 3, 2, 1, go shoot. Okey, 2-1 kita kalah Okey, tapi walaupun pun dia tak burst dia tak burst, dia masih kekal sebagai satu Beyblade yang sama. Okey, barulah kita pergi ke sesi penggulungan. Okey kawan-kawan, tadi kita dah selesai sesi test battle So tadi kita review Beyblade Prime Apocalypse jenama Flame. So macam kita tengok masa test battle tadi, saya agak struggle lawan dengan Afan sebab Beyblade ni launch kuat sikit pun dia dah burst patutnya dia adalah Beyblade yang anti burst. So saya dapat rasa kemungkinan lah satu tu macam biasalah, dia adalah Beyblade bootleg. Mungkin Morgan Lock dia tidak sesempurna Takaratomi. Tapi macam apabila kita tukar tadi, saya tukar pakai driver ni, saya tukar pakai driver friction, tak pakai driver stock combo dalam kotak. Saya tengok ada budak tidur. Rupanya dia tipu je, Afan tipu je. So dia tak pakai stock combo tadi, ultimate reboot yang dalam kotak, dia tak senang burst Okey, mungkin penyelesaian dia kita tukar driver baru Morgan Lock dia berfungsi. Itu saya tak pasti. Walau bagaimanapun, kalau kita pusing macam ni, dia memang tak burst. Tapi bila kita launch kuat sikit, dia burst dan bila lawan battle pun dia senang burst. Okey, tapi memang Morgan Lock dia kalau dari segi kita main-main ni memang dia berfungsi lah. Okey, kalau saya nak tanya saya syorkan ke tak, saya pun tak tahu nak cakap. Okey, korang boleh try luck korang lah boleh juga tonton review Cik Ketupat. Dia pun ada beli, tengok set dia macam mana lah. Adakah Morgan Lock dia tak ada masalah. Kalau sama juga masalah macam saya, senang burst, kena tukar driver, mungkin saya tak syorkan untuk belilah. Kita tunggu yang set of 4 tu, sebab ada orang cakap set of 4 tu dia lebih berkualiti berbanding set asing ni, sebab tu harga dia lebih mahal. Tu saya tak pasti. Nanti kalau sampai, saya akan buat comparison lah Beyblade yang ni dengan Beyblade yang set of 4 tu, kita tengok mana yang lebih kuat. Okey, itu saja, dah menghampiri. Okey, saya dah lama bercakap, mungkin saya akan pendekkan video ini. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Jika ada kesilapan, saya mohon maaf. Okey, kalau ada apa-apa cadangan, boleh lontarkan di ruangan komen dekat bawah ni. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan subscribe tekan subscribe channel The Arklan ini semua. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. Okey, macam biasa, kali ni Afan dah ada, kita boleh tengok end credit dari anak saya. Sampai kawan-kawan, jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan subscribe, komen, like, Share. Okey. Assalamualaikum. Oi, bola kena kepala. Okey, bye-bye kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.